Di dalam ucapan pembukaan perbicaraan kes saman sivil 1MDB yang bermula pada 3 hari bulan Ogos lalu, Peguam Utama 1MDB dan 4 anak syarikatnya Datuk Lim Chee Wee memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa pihak plaintiff akan membuktikan bahawa Datuk Seri Najib Razak adalah watak utama di dalam kes penipuan 1MDB yang mengakibatkan kerugian bernilai kira-kira 51.4 bilion ringgit. Beliau menegaskan Najib secara sedar telah menggunakan kedudukan, kuasa dan pengaruhnya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk melakukan pelbagai tindakan dan keputusan yang mempengaruhi lembaga pengarah 1MDB. Lim turut berkata penipuan yang didakwa itu berlaku dalam 4 fasa bermula dengan Good Star, Abar, Tenor dan pembelian semula option melibatkan sejumlah 5.64 bilion US dollar dana yang disalahgunakan. Pihak plaintiff mengemukakan 8 asas tuntutan terhadap Najib, iaitu penipuan, kecuaian, pelanggaran tanggungjawab fidusiari, pecah amanah, konspirasi, salah laku ketika menjawat jawatan awam serta menerima wang atau aset dengan mengetahui ia diperoleh dengan cara yang salah. Lim turut menyatakan bahawa individu yang sedang diburu Low Teck Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo telah membantu Najib di dalam penipuan tersebut. Dana yang diseleweng digunakan untuk memperkayakan diri serta beberapa individu lain termasuk Low dan ahli keluarganya. Prosiding dilakukan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Rizwan Idrus.